Tengok ni guys, korang boleh percaya ke tak tayar Linglong ni dia kalahkan Michelin, Pirelli, Continental, Goodyear, Bridgestone semua sekali dalam tayar test di Germany. So sebab Linglong ni kan brand tayar favourite aku, bila berita ni keluar je banyak orang message minta aku cerita pasal benda ni. So let's do it. Nombor 1, model tayar yang dalam test ni Linglong Sport Master ya, bukan Comfort Master yang dipakai oleh Proton E-Mas 5 dan BYD Dolphin di Malaysia. Sport Master ni aku sendiri dah pernah try versi EV dia, Sport Master E, and even I said it was not bad with impressive wet performance masa aku review Leapmotor B10 a few weeks ago. Video tu keluar sebelum berita ni ya, dan itu pun ada orang komen juga cakap aku bias kalau Proton pakai tak bagus tapi brand lain okey pula. Well, first of all, tayar tu tak sama dan aku rasa akulah reviewer kereta di Malaysia yang paling konsisten sekali komen pasal tayar ni. Tak kisahlah brand apa pun, BMW, Mercedes-Benz pakai Hankook pun aku komplain juga. Well, anyway, back to the tayar test. Ada 2 ujian dibuat oleh ADAC dan Autobild. Dua-dua pun organisasi yang tersohor dari Germany. Ujian ADAC ni dia comparekan 16 tayar termasuklah Linglong Sport Master dan Michelin Primacy 5, Continental Premium Contact 7, Pirelli Cinturato 3, Goodyear Efficient Grip Performance 2 dan Bridgestone Turanza 6. Pilihan tayar ni aku tak setuju sangat sebab dia comparekan Linglong punya tayar sport dengan tayar touring ataupun tayar comfort dari brand lain. Tapi macam mana pun keputusan dia membuktikan tayar Linglong Sport Master ni dalam dua-dua ujian dry braking dan wet braking lagi bagus dari kebanyakan brand-brand tayar lain yang lebih established. Ujian Autobild pula lebih adil sebab dia membandingkan Linglong Sport Master dengan tayar prestasi tinggi dari brand lain. Ini termasuklah Michelin PS5, Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6, Bridgestone Potenza Sport Evo dan Dunlop Sport Max RT2. And again, results Autobild pun sama juga. Linglong Sport Master punya dry braking and wet braking lagi bagus, lagi pendek banding dengan brand-brand lain yang lebih popular. So clearly, prestasi tayar Linglong ni at least for the better models memang cukup bagus. Boleh kira world class juga. But let's not get ahead of ourselves sebab ujian ADAC ni pun tunjukkan Linglong kena ambil banyak-banyak kompromi untuk dapatkan prestasi tinggi macam ni. Ujian ADAC ni menunjukkan Sport Master tu pakai compound tayar yang sangat-sangat lembut yang dijangkakan akan haus habis dalam sekitar 25,000 km sahaja. Tayar Goodyear pula dengan prestasi yang lebih kurang sama dijangkakan boleh tahan jauh lebih lama, hampir 60,000 km. Jadi tayar Linglong Sport Master ni dia murah macam mana pun kalau kena tukar setiap tahun, aku rasa in terms of value it's not so good lah. Model tayar Linglong Comfort Master macam ni pula dia terbalik, prestasi kurang bagus tapi dia pakai compound yang sangat keras so dia boleh tahan lagi lama. Either way memang dia kena compromise lah, it's either one or the other. Brand-brand lain memang dia boleh balancekan dua-dua benda ni tapi harga jauh lebih tinggi lah. So yes, Linglong memang ada tayar yang boleh kalahkan brand-brand besar lain macam Michelin, Continental dan Pirelli. But that is not the full story. In any case, untuk Malaysia kita tak dapat pun tayar Sport Master tu. Yang kita ada di sini Linglong Comfort Master, which is still not very good. So guys, korang setuju ke tak? Tulis kat bawah. Ciao.